Perjanjian memorandum telah pun ditandatangani oleh saya bagi pihak UMNO. Sebenarnya memorandum ini patut ditandatangani pada awal tahun ini, tapi oleh kerana masalah yang terdapat di negeri China sendiri, bencana alam iaitu ada gegaran, maka kita telah tangguhkan surat memorandum untuk ditandatangani. Dan waktu yang telah disesuaikan, masalah pula timbul apabila kita terpaksa berhadapan dengan pilihan raya kecil yang telah kita hadapi dalam tahun ini sendiri. Justru itu saya telah pergi ke negeri China pada semalam dan kita telah pun menandatangani surat Memorandum of Understanding antara Komunis Parti China dengan UMNO. Tujuan Memorandum of Understanding ini diadakan ialah untuk mengeratkan hubungan di antara kedua-dua buah parti. Dan saya juga difahamkan dan dimaklumkan bahawa bukan semua parti dalam dunia ini ada menandatangani memorandum seperti yang telah dilakukan oleh UMNO dengan CPC, kerana mereka juga memilih parti-parti yang mereka hendak mengadakan memorandum persefahaman di antara parti berkenaan. Saya, waktu kita berbincang sebelum menandatangani memorandum ini, menteri dia telah sebut pada saya bahawa mereka amat kagum terhadap cara UMNO menangani masalah perkauman dalam negara kita selama ini, selama 54 tahun. Negara ini telah mencapai kemerdekaan dan mereka ingin mempelajari daripada kita bagaimana kita mengatasi masalah etnik yang wujud dalam negara. Saya sendiri telah sebut berkenaan dasar ekonomi baru, berkenaan dengan program rancangan Malaysia, dan saya juga telah sebut berkenaan dengan program Satu Malaysia yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan juga dasar ekonomi baru yang juga baru dilancarkan. Jadi mereka hendak mempelajari daripada kita dan mengikut Memorandum of Understanding yang telah kita tandatangani. Salah satu ialah untuk mengadakan penukaran pegawai parti dan juga ahli-ahli parti, ahli-ahli yang memegang jawatan dalam parti untuk ditukarkan ataupun untuk datang ke sini ataupun pergi ke negeri China. Kedua-dua pihak mereka pun telah sebut bahawa kita nak hantar khususnya pemuda dan puteri kita untuk mempelajari bagaimana parti CPC melaksanakan program-program mereka. Saya juga telah sebut pada mereka salah satu yang kita juga perlu ialah kalau boleh mereka memberi kita peluang untuk kita menghantar pemuda kita ataupun puteri kita untuk mendapat ataupun mempelajari bahasa Mandarin sendiri. Selain daripada itu, mereka juga telah minta supaya kalau boleh untuk UMNO sendiri beritahu kepada kerajaan supaya kita tingkatkan persafahaman dalam segi ekonomi, khususnya socio-ekonomi. Kerana mereka kata mereka negara yang besar mempunyai berbagai-bagai masalah dan mereka percaya bahawa kaedah yang diambil oleh Malaysia ini sedikit sebanyak boleh mereka guna pakai dan mereka juga boleh tukar tambah untuk menyesuaikan ini dalam negara mereka. Saya pun tidak sedar rupa-rupanya mereka sendiri mempunyai 50 lebih etnik dalam negeri China sendiri, dan mereka telah sebut pada saya mereka juga mempunyai masalah kerana perbezaan tata cara hidup, perbezaan agama dan juga berbagai-bagai perbezaan yang wujud di negara mereka. Jadi mereka ingin mempelajari apa yang kita telah laksanakan.
Saya telah sebut kepada mereka bahawa salah satu cara itu telah lakukan ialah kita percaya kepada unity in diversity, iaitu perpaduan bersatu dalam pelbagaian. Itu yang telah saya telah sebut kepada mereka. Jadi kita akan mulaikan program ini. Saya akan laporkan pertemuan ini dan juga saya akan maklumkan kepada pengurusan dan juga kepada Majlis Tertinggi, dan kita akan rangka satu gerak kerja di mana penukaran boleh dilakukan di antara ahli parti kita ataupun pemimpin kita di peringkat pemuda khususnya dan puteri, untuk dihantar ke sana, dan mereka juga akan menghantar pemimpin mereka untuk datang ke Malaysia untuk mempelajari apa yang mereka ingin.